Tak apa, iaitu JAKIM telah mengeluarkan kenyataan kerjasama kita dengan PDRM dan pihak-pihak berautoriti. Kita serahkan mereka melakukan siasatan. Apa yang kita ingin adalah nasihat kepada orang ramai, nasihat kepada semua. Marilah kita sama-sama lah memfokuskan kepada benda yang lebih membina, yang konstruktif daripada perkara-perkara kecil ni yang seringkali menjadi halangan kepada untuk kita maju ke hadapan. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Isu kecil, itulah naratif yang cuba disampaikan. Apabila penganjuran Glamping with Pride dibantah oleh umat Islam, terutamanya di kawasan Hulu Langat, respon yang diterima dari pemimpin hal ehwal agama amat mengecewakan sesetengah pihak. Seperti ada nada yang menyuruh supaya jangan fokus benda remeh, fokus kepada big ideas. Maka persoalannya, adakah dengan mempertahankan benteng agama dan sensitiviti umat Islam menjadi isu kecil di tanah air ini? Umat Islam di seluruh dunia, malah di Singapura dan Indonesia sekalipun, sentiasa memandang institusi agama rasmi sebagai perisai atau benteng untuk menjaga kita daripada anasir yang berlawanan dengan ajaran Islam. Dengan adanya institusi agama, maka umat Islam akan rasa selamat dan tenang oleh kerana kita tahu wujudnya otoriti yang menjaga garisan merah agama kita. Institusi seperti Pejabat Menteri Agama atau JAKIM bukan sekadar badan birokrasi, tetapi secara tidak langsung menjadi simbol pertahanan Islam di peringkat persekutuan. Jika institusi ini mula menganggap kemungkaran terbuka sebagai perkara yang kecil, ia akan membina persepsi bahawa kebimbangan rakyat Marhain tidak didengar, lalu hilang kepercayaan umat Islam kepada institusi tersebut. Maka kepercayaan umat Islam diletakkan pula kepada pihak yang mempunyai kepentingan politik yang akan menunggang isu dan menjadikan ia peluru di media sosial. Aspirasi kerajaan Madani adalah untuk membina sebuah tamadun yang progresif dan mampu berfikir tentang masa hadapan. Kita mahukan masyarakat yang mampu bercakap soal AI, teknologi dan kemajuan ekonomi. Ini adalah satu tujuan yang sangat positif. Namun perlu dilihat bahawa kerangka Madani ini adalah untuk semua lapisan masyarakat, bukan hanya golongan berpendidikan tinggi yang mampu membincangkan big ideas. Isu-isu besar seperti kos sara hidup dan isu-isu sensitif kepada umat Islam seperti kemuliaan agama adalah sangat dekat dengan hati masyarakat Marhain hari ini. Maka menangani atau menjawab isu-isu seperti ini memerlukan takt atau kebijaksanaan supaya kerajaan tidak dilihat sebagai terputus hubungan dengan rakyat. Di zaman ini, optiks adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Rakyat perlu lihat seorang menteri atau jabatan yang proaktif. Inilah realiti yang dihadapi hari ini. Jika tidak, maka terhakis kepercayaan seseorang itu kepada institusi atau kerajaan. Isu-isu seperti ladang babi, pemalsuan label halal, LGBT, isu Islam dalam perlembagaan dan perundangan, semua ini adalah kerisauan rakyat Marhain, bukan sekadar serangan politik atau isu yang sengaja digembar-gemburkan. Isu-isu seperti ini juga telah dibangkitkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, maka ia adalah cerminan kepada kebimbangan rakyat. JPMHEA seperti jabatan kerajaan lain tidak eksklusif kepada kerajaan Madani sahaja, tetapi harus mempamerkan kesungguhan untuk mengimbangi keperluan dan kerisauan rakyat. Perlu diingatkan sekali lagi bahawa kerajaan Madani adalah untuk seluruh rakyat Malaysia, bukan hanya untuk golongan elit, bukan untuk yang bersembang falsafah tinggi dan bukan hanya untuk mereka yang bersemayam di Menara Gading. Sebuah strategi besar tidak akan pernah berjaya tanpa taktik-taktik kecil yang menyusul.
Seperti seorang yang gemar kepada idea besar tetapi sentiasa meninggalkan idea atau usaha kecil oleh kerana idea kecil itu dianggap kaling. Walhal yang kecil itulah yang menanjak dan cukup memasak bumi. Inilah asas mengapa golongan intelektual dianggap cukup membosankan awam. Kecerdikan dan pengetahuannya tidak memandaikan bangsa dan orang ramai untuk bermadani dengan sesungguhnya pada jiwa, raga dan usaha. Sebulan sudah, belum lagi kedengaran membumi, hanya sekadar mahu mempamerkan Islam yang rahmatan lil alamin. Bagaimana rahmahnya Islam belum muncul sebagai kerangka yang jelas. Yang ada hanya iltizam untuk menenggelamkan bingkai yang sudah disediakan sebelumnya. Hendak diruntuhkan semuanya seperti sebuah binaan baru yang belum tentu benar-benar bernuansa inklusif. Amat malang jika pelan induk transformasi yang diusahakan sebelum ini diberhentikan separuh jalan. Akhir sekali, JPM Hal Ehwal Agama bukan sekadar pejabat pentadbiran yang wujud untuk menyelaras 14 agensi di bawahnya. Di mata rakyat Marhain, jabatan ini merupakan simbol pertahanan, satu benteng akidah yang menjadi tempat umat Islam bergantung harap. Secara tidak langsung, ia juga menjadi saluran untuk umat Islam menyuarakan kebimbangan mereka di zaman moden ini. Kemajuan, keharmonian dan toleransi tidak dapat dibincangkan secara efektif jika umat Islam sendiri berasa tidak selamat atau terancam pegangannya. Ketenangan sebenar hanya akan wujud apabila rakyat yakin bahawa institusi Islam dijaga dengan tegas dan mementingkan keperluan serta harapan ummah. Kami berhujah bahawa kemajuan dan pembangunan umat Islam itu tidak perlu menyingkirkan kebimbangan rakyat Marhain atau menganggap ianya perkara yang remeh. Di sinilah terletaknya peranan pemikir-pemikir Islam atau NGO-NGO yang memperjuangkan agama Islam dalam negara. Mereka wajib berfikir bagaimana caranya untuk menterjemahkan big ideas supaya ia relevan dan berkesan kepada setiap Muslim. Bukan meninggalkan idea-idea besar wujud sekadar perbincangan di atas pentas atau di dalam kolokium dan forum. Jangan biarkan pihak lain menunggang isu-isu umat Islam supaya institusi agama tidak dilihat sebagai lemah dan lesu berbanding proaktif.